Dalam usaha meningkatkan kesiapsiagaan dan keupayaan tempur ATM, saya telah menggariskan 4 teras falsafah pemerintahan seperti berikut. Yang pertama, iaitu kesiagaan operasi atau operational readiness. Setiap pelan pembangunan dan pemantapan keupayaan ATM mesti dilaksanakan secara berterusan, dipantau serta ditambah baik secara sistematik dan berfasa, sejajar dengan hala tuju yang telah digariskan serta kemampuan keuangan. Selain itu, ia harus menepati 6 ciri utama angkatan masa hadapan, iaitu kebersamaan, kebolehoperasian, berasaskan teknologi, berorientasikan misi, berupaya beroperasi serentak di 2 wilayah dan kecekapan logistik. Bagi memastikan penggunaan sumber yang optimum dan memberi impak maksimum, setiap perancangan pembangunan dan perolehan hendaklah diasaskan kepada analisis jurang atau gap analysis serta penilaian pulangan pelaburan atau ROI yang dapat dibuktikan. Pendekatan ini bukan sahaja membantu mengenal pasti kelemahan dan ruang penambahbaikan, tetapi juga memastikan setiap keputusan yang diambil adalah tepat, berlandaskan rasional yang kukuh dan disokong oleh data yang boleh dipercayai. Selaras dengan keperluan semasa dan peningkatan kompleksiti medan hadapan, keupayaan ATM untuk melaksanakan operasi bersama yang berskala besar dan merangkumi pelbagai dimensi perlu terus diperkukuhkan. Kejayaan operasi sebegini bergantung kepada keberkesanan koordinasi merentasi domain, pengurusan sumber yang cekap serta keupayaan untuk bertindak secara anjal dalam persekitaran operasi yang sentiasa berkembang dan tidak menentu. Melangkaui dimensi tradisional darat, laut dan udara, kesiagaan ATM kini perlu diperluaskan pada domain keempat, iaitu cyber dan elektromagnetik. Ini seiring dengan kemunculan bentuk ancaman bukan kinetik yang bersifat destruktif serta sukar dikesan. Bagi memperkukuhkan pertahanan dalam domain ini, ATM akan menubuhkan markas pemerintahan cyber dan elektromagnetik yang akan dikenali sebagai MPSE. Sebagai satu inisiatif strategik sehubungan dengan itu, saya menyeru agar semua Panglima Perkhidmatan memberikan komitmen padu dalam merealisasikan pembangunan MPSE sebagai sebahagian daripada struktur pertahanan negara yang lebih menyeluruh. Dalam konteks ini, aspek kesiagaan pula tidak boleh hanya bersifat rutin atau retorik semata-mata. Pendekatan yang lebih praktikal perlu diterapkan berasalkan hasil dan impak nyata. 4 pertimbangan asas berikut perlu dititikberatkan agar kesiagaan operasi ATM menjadi lebih berdaya saing. Yang pertama, perintah dan kawalan yang penting. Kepimpinan dalam angkatan bukan semata-mata soal pangkat, tetapi keberanian membuat keputusan tepat dalam saat yang paling genting. Kita perlukan pemimpin yang tajam, boleh menilai situasi, berani menongkar arus, cekap menyesuaikan diri dan teguh dalam membuat keputusan. Kedua, pengurusan organisasi. Sebagai the guardian of the state, ATM mesti digerakkan sebagai satu organisasi tempur yang bersepadu, berdisiplin dan berkeupayaan tinggi. Ketelusan dalam urusan takbir, ketegasan dalam pelaksanaan dasar dan kepatuhan pada undang-undang perlu menjadi budaya yang hidup dalam setiap lapisan angkatan. Ketiga ialah sokongan logistik yang mampan. Keupayaan operasi bergantung pada sistem logistik yang mampan dan efisien. Aset dan peralatan perlu seiring dengan kemajuan teknologi pertahanan, keperluan operasi semasa serta dinamika keselamatan serantau. Keperluan asas anggota
tidak boleh dikompromi dan sokongan logistik mesti kekal berada pada tahap optimum sepanjang masa. Keempat, latihan sistematik dan berfokus. Latihan perlu dirancang dengan teliti berpaksikan kecekapan teras setiap perkhidmatan. Penyelarasan latihan antara 3 cabang perkhidmatan juga perlu ditingkatkan agar kita bergerak sebagai satu angkatan yang padu dalam setiap misi yang digalas. Operational readiness cannot be achieved merely by having competent troops in training, adequate logistic support, well-managed organization, or effective command and control in isolation. Instead, these elements must be synergized, consolidated, and arranged in a professional and practical manner to constitute true operational readiness. Bagi memastikan teras falsafah pemerintahan pertama dapat direalisasikan, saya mengarahkan agar 3 gerak tindak berikut dilaksanakan dengan segera dan penuh iltizam. Gerak tindak pertama iaitu pengoperasian dasar dan strategik ATM. Dalam melaksanakan hasrat yang digariskan oleh Kertas Putih Pertahanan, adalah penting untuk kita terlebih dahulu memahami dasar keselamatan negara secara menyeluruh. Sebagai dokumen induk pertahanan negara, KPP mestilah dijadikan rujukan utama serta panduan dalam merangka segala usaha pemerkasaan keupayaan ATM. Setiap perancangan berpandukan kelan tindakan atau blueprint yang telah dipersetujui hendaklah digariskan mengikut garis masa yang ditetapkan, mengambil kira keupayaan kewangan yang realistik. Pelaksanaan ini juga mesti diselaraskan dengan dokumen-dokumen strategik lain seperti 4 Dimension Malaysian Armed Forces atau 4DMAF, SKM 2.0, strategik domain setiap perkhidmatan serta plan pembangunan keupayaan ketiga-tiga perkhidmatan dalam kerangka Angkatan Masa Hadapan. Justru, pemantauan secara konsisten oleh Jawatan Kuasa Pemampan AMH disokong dengan kajian berkala amat penting bagi memastikan dasar ini kekal relevan dan mampu menjawab realiti cabaran keselamatan semasa. Gerak tindak kedua iaitu penilaian semula 4DMAF. Penilaian komprehensif terhadap 4DMAF perlu disegerakan dan dikemas kini secara berkala bagi memastikan setiap perkhidmatan mempunyai hala tuju yang jelas dalam merancang pengoperasian dan membina keupayaan berdasarkan strategi domain masing-masing. Langkah ini amat penting untuk menterjemahkan konsep keboleh operasian dan kebersamaan secara sinergi dalam konteks operasi bersama yang berskala lebih luas dan kompleks. Pada masa yang sama, dokumen ini mesti selari dan saling melengkapi dengan KPP dan SKN 2.0. Gerak tindak ketiga iaitu pemerkasaan markas pemerintahan pendidikan latihan doktrin ATM atau MPPLD ATM. Sebagai sebuah learning organisation, ATM mesti kekal tangkas dan bersedia beradaptasi secara berterusan. MPPLD ATM perlu diberi peranan yang lebih agresif dalam merancang serta menyelaras pendidikan, latihan dan doktrin di peringkat ATM. Ia hendaklah dilaksanakan berasaskan pendekatan operate and sustain sekaligus menjadi landasan kepada ketiga-ketiga perkhidmatan dalam merangka serta melaksanakan latihan dan doktrin masing-masing. Pusat Pengajian Pertahanan Nasional atau PUSPAHANAS perlu terus diperkasakan sebagai pusat kecemerlangan dalam bidang pengajian dan penyelidikan strategik. Upayanya untuk melahirkan pemikir strategik serta merancang pertahanan yang bersedia menghadapi cabaran keselamatan serantau dan global mesti terus dipertingkatkan. Seiring dengan itu, PUSPAHANAS turut berperanan penting
dalam merapatkan jurang pengetahuan atau knowledge gap serta membentuk barisan pegawai yang berwibawa dan berkeupayaan memacu transformasi ATM pada masa hadapan. Manakala Universiti Pertahanan Nasional Malaysia atau UPNM pula wajar diangkat sebagai rakan strategik utama ATM dan diiktiraf sebagai Center of Excellence dalam bidang kepimpinan serta strategi pertahanan. UPNM seharusnya berperanan sebagai jambatan yang menghubungkan ekosistem pendidikan, latihan dan keperluan strategik negara demi melahirkan barisan kepimpinan tentera yang kredibel, berdaya saing dan bersedia menghadapi cabaran mendatang. Warga ATM sekalian, my comrade in arms. Teras kedua iaitu pelaburan dan pembangunan modal instan yang holistik. Pendekatan sinergi 3M, Man, Machine and Method, telah lama menjadi tunjang dalam memperkukuhkan keupayaan ATM. Sehubungan dengan itu, pembangunan modal insan yang bersifat holistik kekal sebagai keutamaan yang tidak boleh dipandang ringan. Kita mesti mengenal pasti potensi, membimbing, melatih serta menyediakan pendedahan dan pengalaman yang mencukupi pada bakal pemimpin dan anggota masa hadapan. Ini penting agar mereka memiliki kredibiliti yang dinilai secara telus berdasarkan kompetensi, merit dan prestasi tugas. Penilaian yang adil akan menggalakkan budaya persaingan sehat, menyemai semangat kecemerlangan serta melahirkan modal insan yang benar-benar berkualiti. Pembangunan modal insan tidak boleh hanya tertumpu kepada aspek teknikal semata-mata. Penguasaan teknologi dan kecakapan profesional sememangnya penting. Namun ia mesti digandingkan dengan pembinaan jati diri yang kukuh. Dalam mendepani ledakan kemodenan dan cabaran era digital, kekuatan sebenar sebuah angkatan terletak pada kestabilan emosi, kematangan prinsip serta ketahanan rohani yang berlandaskan nilai agama dan warisan etos kepahlawanan. Inilah asas yang akan melahirkan anggota yang bukan sahaja cekap dalam melaksanakan tugas tetapi juga teguh pendirian, berintegriti dan berjiwa kental. Justru bagi menjayakan teras falsafah pemerintahan kedua ini, 4 gerak tindak berikut hendaklah dilaksanakan. Yang pertama, pemantapan sistem penilaian. Setiap perkhidmatan perlu membangunkan sistem pembangunan modal insan yang berteraskan kompetensi, merit dan prestasi tugas. Upayaan anggota hendaklah dinilai secara menyeluruh dan objektif, berpadukan standard yang seragam serta konsisten antara ketiga-tiga perkhidmatan. Seiring dengan itu, satu piawaian yang komprehensif perlu diwujudkan sebagai rujukan bersama dan diiktiraf di peringkat ATM dan perkhidmatan masing-masing supaya perancangan pembangunan sumber manusia dapat dilaksanakan secara lebih tepat dan selaras dengan keperluan semasa serta jangka panjang operasi. Gerak tindak kedua iaitu pelaburan. Berasaskan pulangan. Pelaburan dalam pembangunan modal insan perlu dirancang secara strategik di semua peringkat agar pulangannya memberikan nilai tambah sebenar kepada kekuatan organisasi. Setiap bentuk pendidikan tinggi, kursus dan latihan profesional ketenteraan hendaklah dinilai semula dan disahkan keberkesanannya melalui jawatan kuasa pembangunan sumber manusia di peringkat perkhidmatan sebelum diselaraskan di peringkat ATM. Matlamatnya adalah untuk memastikan setiap pelaburan membuahkan kelayakan, kemahiran, pengalaman dan pendedahan yang signifikan dan kompetitif. Pendekatan ini bukan sahaja menjamin kesinambungan pembangunan keupayaan, malah menjadikan ATM sebuah organisasi unggul yang mampu menarik minat bakat muda
bukan sebagai pilihan terakhir, tetapi sebagai platform utama untuk berbakti dan menyelahkan potensi. Yang ketiga iaitu ketegasan dalam memperkasakan modal insan. ATM perlu dipacu oleh kepimpinan yang berwibawa dan anggota yang kompeten. Maka setiap pelantikan dan perancangan kepimpinan mesti diasaskan kepada kelaikan sebenar, bukan dipengaruhi oleh hubungan peribadi, budaya pilih kasih atau keutamaan kepada keselesaan. Pelaksanaan prinsip right man for the right job perlu diterapkan sebagai budaya kerja merentas seluruh organisasi. Dalam pada itu, setiap khidmatan bertanggungjawab untuk bertindak tegas terhadap mana-mana pegawai atau anggota yang tidak kompeten, tidak bermoral atau gagal menunaikan tanggungjawab. Mereka yang tidak lagi sesuai untuk berkhidmat harus dinilai secara objektif dan jika perlu ditamatkan perkhidmatan demi menjaga integriti dan kredibiliti ATM. Yang keempat iaitu pemerkasaan etos kepahlawanan dan semangat espirit di korps. Etos kepahlawanan perlu terus diperkasakan sebagai teras pembentukan jati diri dalam setiap lapisan warga. Nilai ini bukan sahaja mencerminkan keberanian dan kecekalan, tetapi turut menjadi pembangkit kepada semangat setia kawan atau espirit di korps. Dalam suasana ini, tidak ada ruang untuk budaya negatif, fahaman berpuak, penyebaran fitnah atau pengandu dombaan yang hanya akan melemahkan kekuatan dalaman organisasi. Sebaliknya, kita mahu membentuk satu ketumbukan yang bersatu hati, berpegang pada nilai bersama dan berdiri kukuh dalam menghadapi sebarang cabaran. Dalam usaha ini, pegawai tidak tauliah kanan memainkan peranan penting sebagai pemacu operasi dan tonggak kecemerlangan ATM. Mereka juga perlu tampil dengan pemikiran yang lebih proaktif dan keterampilan yang mantap agar menjadi teladan kepada anggota yang lain. Warga ATM sekalian, my comrade in arms. Teras ketiga iaitu kelestarian dan kesejahteraan kehidupan warga ATM. Kelestarian dan kesejahteraan warga ATM perlu dilihat sebagai asas kepada kekuatan ketumbukan ini dan wajib diberi keutamaan. Kebajikan anggota serta keluarga mereka merupakan elemen penting dalam membina moral dan semangat untuk terus berkhidmat dengan penuh komitmen, terutama dalam konteks tugasan ATM yang sering menuntut pengorbanan masa, keselamatan dan ketidakpastian. Walaupun berdepan kekangan keuangan, ATM tetap beriltizam untuk menjaga kebajikan warganya. Usaha ini mesti disusun secara terancang dan menyeluruh, menerusi 4 gerak tindak yang saling melengkapi berlandaskan prinsip charity begin at home. Yang pertama, iaitu penambahbaikan infrastruktur asas. Keutamaan perlu diberikan kepada pembangunan dan penyelenggaraan kemudahan asas seperti rekat, fasiliti kesihatan, institusi pendidikan awal, rumah ibadah, kemudahan sukan serta sistem jalan dan pencahayaan yang selamat. Keperluan ini menjadi lebih mendesak di kawasan penempatan luar bandar yang masih serba kekurangan. Justru setiap perkhidmatan perlu melaksanakan program turun padam secara berkala agar barisan pemerintahan tertinggi dapat menilai sendiri keadaan sebenar warga dan keluarga ATM yang menjadi amanah untuk kita bela dan perjuangkan. Yang kedua ialah kesejahteraan emosi dan spiritual. Kesejahteraan warga ATM tidak hanya bersifat fizikal, tetapi turut melibatkan kestabilan emosi dan kekuatan spiritual. Setiap perkhidmatan perlu menyediakan program yang menyeluruh, merangkumi kesihatan,
pendidikan awal termasuk untuk anak-anak istimewa, sokongan rohani, pengurusan keuangan, serta aktiviti sosial dan rekreasi. Inisiatif ini amat penting, terutamanya bagi anggota yang sering berjauhan dari keluarga atau berhadapan dengan situasi rawatan jangka panjang yang memerlukan sokongan berterusan sebagai langkah pengukuhan mereka. Tahap kesejahteraan ini wajar diukur melalui Happiness Index sebagai asas penambahbaikan. Bagi memastikan setiap usaha kebajikan benar-benar memberi impak yang signifikan pada kualiti hidup warga kita. Selain daripada itu, saya mengarahkan setiap lapisan kepimpinan memastikan tiada lagi insiden penderaan dalam perkhidmatan ini. Yang ketiga, iaitu pemberkasaan Badan Kebajikan Keluarga Angkatan Tentera atau BAKAT. BAKAT merupakan badan sokongan yang berperanan penting sebagai sebahagian daripada command function dalam ekosistem kepimpinan Angkatan Tentera. Justru ia perlu digerakkan dengan visi yang jelas serta hala tuju yang selari dengan objektif penubuhan. Cogan kata bersama berbakti mesti diterjemahkan secara nyata melalui pelaksanaan program yang progresif, inklusif dan menyentuh keperluan sebenar tanpa mengira pangkat atau jawatan pasangan. Aktiviti yang dijalankan harus berfokus pada pemerkasaan kebajikan, pembangunan keluarga, pendidikan, keagamaan serta penjanaan ekonomi sejajar dengan aspirasi dasar ekonomi madani dan komitmen ATM terhadap kesejahteraan holistik warga. Yang terakhir, gerak tindak keempat iaitu keperhatian terhadap veteran ATM. Veteran ATM adalah nadi sejarah dan pengorbanan. Mereka sama sekali tidak harus dilupakan. Tanpa jasa mereka, kita tidak akan menikmati keamanan dan kemajuan yang dikecapi pada hari ini. Kebajikan dan kesejahteraan golongan ini wajar diberi perhatian. ATM akan terus memainkan peranan dalam membantu dan menyokong pelaksanaan inisiatif yang memberi manfaat kepada veteran. Walaupun berdepan pelbagai kekangan, usaha ini tidak akan diketepikan. Kementerian Pertahanan melalui kepimpinan Menteri, Timbalan Menteri dan JEF ATM akan berusaha memperjuangkan nasib dan meningkatkan taraf sosioekonomi para veteran yang telah banyak berkorban demi negara. Warga ATM sekalian, my comrade in arms. Teras yang keempat iaitu memperkukuhkan diplomasi, pertahanan dan hubungan ketenteraan. Malaysia terletak di tengah-tengah laluan strategik Asia Tenggara. Berkongsi sempadan darat, laut dan udara dengan 6 negara jiran. Kedudukan ini menjadikan hubungan antarabangsa sesuatu yang rumit dan sering berdepan ketidaktentuan. Dalam landscape yang sebegitu dinamis, kedaulatan negara tidak boleh dikompromi dan keutuhan wilayah mesti dipertahankan dengan segala daya. Kestabilan geopolitik serantau pula bukan sekadar tuntutan keselamatan, bahkan menjadi prasyarat kepada kelangsungan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Dalam menghadapi realiti ini, hubungan erat dengan Angkatan Tentera negara-negara serantau dan antarabangsa masih terus dikukuhkan melalui rangkaian diplomasi dua hala dan pelbagai hala. Kerjasama ini membina kepercayaan antara kepimpinan tentera di samping membuka ruang kepada pembangunan bersama, perkongsian teknologi, latihan gabungan dan pembentukan jaringan keselamatan serantau. Peranan ini juga perlu digalas ATM secara proaktif dan berhemah agar kita kekal dihormati dan diyakini dalam mengurus cabaran serantau dan antarabangsa yang semakin mencabar. Dalam dunia yang dipacu oleh naratif
keupayaan komunikasi strategik atau Stratcom yang berimpak menjadi semakin penting. ATM mesti peka terhadap persepsi yang terbentuk bukan sahaja dalam kalangan rakyat, malah dalam kalangan komuniti antarabangsa. Kredibiliti dan keunikan kita tidak boleh ditentukan oleh pihak luar. Ia mesti dijelaskan melalui suara kita sendiri. Stratcom adalah wajah dan cerminan ATM. Melaluinya, kita mengangkat aspirasi negara dan mengukuhkan reputasi sebagai sebuah angkatan yang profesional, diyakini dan disegani. Seiring dengan itu, ATM perlu memainkan peranan yang lebih aktif dalam memperkasakan industri pertahanan tempatan. Usaha ini termasuk mengenal pasti rakan strategik yang berpotensi, meminimumkan kebergantungan kepada sumber luar, menjimatkan kos dalam jangka panjang dan membina jaringan kerjasama pintar demi kepentingan pertahanan negara. Kita tidak boleh terus menunggu 2 dekad lagi tanpa kemajuan yang nyata. Masa untuk bertindak ialah sekarang. Warga ATM yang dihormati sekalian, my comrade in arms. Akhir kalam, saya menyeru pada semua panglima perkhidmatan serta seluruh warga ATM, para perwira, para bintara, para petanda dan para prajurit agar kita merapatkan saf, menutup segala jurang dan berganding tenaga sebagai satu angkatan yang utuh dan ampuh. Marilah kita bersama-sama dengan penuh keazaman, komitmen dan kesetiaan terhadap perkhidmatan dan tanah air dalam merealisasikan teras-teras pemerintahan yang telah saya bentangkan.